nama Acik? Azizah binti Osman. Acik laki? Acik laki? Basir. Ah. Acik ni kali keberapa Acik sol dengan gudang Bos Ijan? Kalau gudang ni first time lah. First time. Kalau kedai yang lama tu dah 2 kali. 2 kali? Dengan maknanya- siapa Acik selanya? Selanya tak ingat lah. Tapi badannya besar-besar sikit kan Acik kan? Ya. Lelaki Acik? Ya, lelaki. Oh, lelaki. Saya kenal tu Acik. Acik, macam mana Acik boleh terfikir nak datang ke gudang Bos Ijan pula? Yang hari ni. Hari ni. Sebenarnya memang dah lama nak cari partition tu. Tapi nak cari partition yang kayu jati. Tadi tu Pergi kedai lama. pergi kedai lama. Memang dah kebetulan hari ni free. Jadi nak running kereta pun ya. Jadi teruslah ikut jalan jauh. Pusing ikut Simpang 5 terus singgah sini. Oh, kira Sebenarnya- tersinggah lah. Saja singgah. Singgah. Jadi patah balik ke kedai lama. Oh, Sampai kedai lama tak ada dah. tak ada orang. Dia ni Acik, yang layan Acik jajan ni okey tak Acik? Alhamdulillah. Baik Apa? Acik layan. Mesra alam. Mesra alam. Acik, sebelum balik ni ada tak Acik nasihat yang perlu kita kami dengar daripada Acik? Nasihat untuk kehidupan ke? Untuk perabot jati lah Boleh. Kalau untuk kami secara peribadinya, secara ikhlasnya, kami memberi perabot-perabot jati. Dan apa yang kami dapati memang terbaik perabot jati ni. Sebab sekali tahun 2023 rumah kami ditenggelami air banjir sampai parah lutut. Perabot jati yang kami ada tu memang tak boleh nak bawa ke mana. Jadi stay juga dekat dalam ruang tamu. Jadi memang ditenggelami oleh air banjir. Bila air kering, basuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kira pengalaman Acik lah. Ya, memang Tahun pengalaman 2023. sebenar. Ya, 2023. Kita Walaupun dapat Seri pengalaman Medan tu daripada memang dah banyak kali naik, tapi 2023 tu memang sampai jejak rumah kami di Taman Pekan Seri Medan. Jadi memang besar lah tahun 2023 tu banjirnya. Itu puncanya Acik pakai perabot jati? Sebelum Tak, sebelum tu memang dah pakai. Dah pakai dah. Tak, sebenarnya